Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, dan salam minggu ke akhir lah, minggu ke-18. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan Storm ni, kita start dengan bacaan doa. Maka saya mempersilakan wakil dari T8. Wakil dari T8 ada ke? T8. Kalau tak ada T8, T9. Wakil dari T9 panggilan 1. Sekejap, kamu dengar ke? Sekejap, cuba angkat tangan siapa yang dengar. Ada je, dengar je. Okay, so kalau tak ada daripada T9, kita tengok, kita minta Thaqif lah, Thaqif Aiman untuk baca doa. Thaqif Aiman. Yes. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih. Okey. Baik, so kita terus kepada ada Amirul Appointment. Dah tahu dah tadi, Madam Fat cakap dah tadi. Okey, tak apa, update je. Okey, so kita akan terus kepada Storm set yang ketiga, our final remaining questions untuk soalan nombor 2 dengan 3 section B. Okey, kita tengok set 3 dululah. Skrin tu jelas tak skrin tu? Kalau jelas, thumbs up. Payah kan kalau belajar online gini ni, payahnya. Okey, bolehlah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Dia minta show soalan pertama. Soalan kedua section B, set yang ketiga Storm. Okey, soalan kedua dia minta show. Okay, dia minta show daripada integral of cot x with respect to x jadi ln absolute sin x plus c. Ada juga tak mari hari ni. Tak apa. Okay, so bila dia ni, so kita akan tengok kaedah apalah. So dia akan, kalau tengok kawan awak ni, buat guna substitution. So dia boleh tukar dulu cotangent ni kepada cos over sin. So dia tukar kepada cos over sin sebab dia nampak idea untuk substitution. So dia let u lah. Okay, so dia let u betul, and then dia differentiate u with respect to x, becoming cos x, and then du adalah cos x dx. So kalau substitution betul, du dx dia pun betul, dapat satu markah lah dalam exam. So dekat sini dia gantikan sin dengan u. Let u equal sin x. So 1 over u lah tinggal. So cos x dx itu adalah du. Okay, so du over u ataupun 1 over u darab dengan du. Okay, so substitution dia betul. So integrate 1 over u dapat ln absolute u. So kena ingat dekat sini,
kalau soalan itu tidak berkaitan dengan application of differential equation, maka absolute itu wajib. Letaklah absolute tu kalau tidak melibatkan application. Kalau dia melibatkan application chapter 3 of differential equation tu, maka kena ada kena buang lah, boleh buang lah. So can remove absolute ataupun modulus yang dekat lon ni. Okay, so dekat sini tidak melibatkan application of differential equation, tak ada pun tentang DE, maka dia tak kena ada lah, kena letak lah absolute. Okay, so akhir sekali shown, so dapat lah. Okay, siapa okay, cuba thumbs up. Okay, so settle, dah show dah untuk soalan pertama. So kat sini kita nak catat lah apa yang lagi penting sebenarnya. So kalau kat sini dia bagi cos X, okay, kecil juga, saya kasih tebal sikit. Okay, cos X adalah cos over sin. Okay, so ada banyak lagi benda sambil-sambil awak buat tu, sambil-sambil kita conteng lah dekat mana-mana, sekadar untuk ingat untuk ingat benda-benda yang selingan dia lah. So kalau tangent X dia adalah sin X over cos X. So benda-benda lain tu dia awak mesti dah datang dalam kepala kita tu secara automatik lah. Kalau saya tanya awak apakah cosecant X, dia adalah 1 over apa? 1 over sin X. Kalau saya tanya awak secant X, dia adalah 1 over cos X. So benda-benda ni pastikan ada dalam kepala kita setiap masa. Okay, baik, so itu dah settle yang pertama. Yang kedua, soalan dia suruh guna result sebab dia ada hands dalam soalan. Tengok balik soalan dia. Okay, soalan yang part kedua dalam soalan yang sama tu, hence use the integration by parts. Jadi dekat sini awak kena guna integration by parts. Tidak dibenarkan untuk gunakan benda lain. Kalau guna kaedah lain, automatik kosong semua sekali lah. So integration by part, kita ingatlah kita ada law pad IBP tu, integration by part tu dia ada peraturan law pad. So kita utamakan U mengikut urutan inilah. So dekat function kita ada polinomial dengan trigo. So kita utamakan U sebagai polinomial sebab kedudukan polinomial atas lagi dari trigo. So ini kita katakan dia U lah. So betul lah dia buat ni. And then kita just cari du dx, dapatlah. Okay, so selain daripada x, iaitu yang ini, mestilah dv. So betul lah dia buat. Okay, so u adalah x, selain daripada itu adalah dv. So kita carilah v, integrate both sides, kita akan dapat negative cot x. Okay, macam mana tahu ni? Macam mana tahu V adalah sama dengan negatif cot X? Awak boleh tengok je dia bagi hint dekat bawah tu sebenarnya. Siapa ingat cosecant square integrate jadi negatif cot X tu, alhamdulillah lah. Kalau siapa tak ingat pun dia bagi hint dekat bawah tu.
Okey. So dibagi hint, kalau tengok kat bawah dalam soalan itu dibagi hint tu, DDX cot AX. Suara siapa tu? Cot AX sama dengan negatif A cosecant square AX. Okay. So dalam kes kita sekarang ni, nilai A dibagi A kat situ tu, A maksudnya dalam kes kita A nilai dia 1 lah. Sebab kat sini tak ada huruf A, maknanya A tu 1 lah. Kita nak compare. So A kat sini 1. So semua A ni 1. So maksudnya D dx cot, buruknya pandang ni, D dx cot X sama dengan negatif cosecant square X. Gitu. So kita gantikan A semua dengan 1. Sebab apa? Sebab kat sini 1x. So A dia nilai dia 1. Sudut dia tu 1x. So kita gantikan. So kita dapat macam ni. Apa maksud saya tadi? Saya nak sebutnya, kalau awak tak ingat integrate cosecant square X jadi negatif cot X, awak guna hint dia. Okay? Awak guna hint dia. So dalam hint dia differentiate, kita nak integrate. Awak integrate lah both sides. Integrate lah both sides. Integrate both sides with respect to X, Okay, so integrate bertemu dengan differentiate, so dia akan hilang. So dekat sini dah tak ada, so tinggal cot X sama dengan, okay, yang sini negatif, saya keluarkan cosecant square X dx. Negatif saya alih ke sana, so negatif cot X sama dengan integral of cosecant square X dx. So benda ni bukankah sama dengan benda ni? So benda ni adalah benda ni. So jawapan dia adalah negatif cot X. Okay. So boleh guna je hint dia bagi tu. Okay, habis integration by part, kita dah isytihar U dengan dV dia. So kita just masuk dalam formula dia. Okay, masuklah dalam formula, mesti ada substitution dia. So dia buat substitution dengan kemas. So tak ada sangat masalah. So integrate macam biasa. Okay, jadi yang kat sini dia kata dalam soalan dia hence. So bila ada hence, awak kena guna result daripada soalan yang pertama tadi. Kena guna result dia. So awak perhatikan, nanti akan keluar integral cot X dx. Benda ni mesti guna result dari soalan yang kita dah show tadi tu. Benda ni. So benda ni kita akan tempel dekat mana? Dekat sini. Inilah. Okay. Benda ni. So akhir sekali, itulah jawapan dia. Kena ada plus C lah. Okay. Okay ke? Kalau okay, thumbs up. Ahmad Zaim tu nampak macam paranormal. Tak tahu dalam selimut ke dalam apa, tak apalah dalam video. Okay, baik. So kita dah habis dah. Nombor 3 pula. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 jelas dia kata by using substitution. So tak boleh guna kaedah, segala benda kaedah lain tak boleh guna. Kena guna substitution. Cuma kita kena tahulah mana yang nak disubstitute. So dia dalam kes ini kita akan let benda ni sebagai U. So dia buat ni betul. Okay, so tak lain tak bukan, kita akan cari du dx. So differentiate lah macam biasa.
Cuma jangan lupa bila awak differentiate du dx, jangan lupa ada negatif, sebab kita akan differentiate benda kat dalam juga. So sini sepatutnya kena ada negatif dah, dibuat kat bawah ni. Sepatutnya dekat sini pun dah kena ada negatif, sebab dia dah start differentiate kat sini lagi. Okay. So negatif datang dari differentiate 4 tolak x. Kalau 4 differentiate dapat kosong, negatif x differentiate dapat negatif 1. Kita keluarkan negatif 1 tu. So sebab tu ada negatif ni. Okay, lepas tu kita do a bit of rearrangement dekat sini. Nanti dapat dx. Oh, dia jadikan dx sebagai subjek lah. So boleh juga. Sebab dia nak ganti dalam mana? Dia nak ganti dalam ni. Dx ni dia nak jadikan dalam bentuk u. So dia nak jadikan dx sebagai subjek. Boleh jugalah, tak ada masalah. So dia alihkan benda-benda yang tak berkaitan dengan dx supaya dx sebagai subjek. So dia akan dapat dx sama dengan benda ni lah. Dx sama dengan negatif 2 sec 4 minus x du. Maksudnya dia alih benda ni ke sebelah kiri. Sekali dengan negatif dia alih tu. Okay, so dia jadikan dx sebagai subjek. Okay, tapi awak perasan ini sec 4 minus x ni, benda ni kan adalah u yang kita let tadi. Ingat tak tadi? Adalah u. So negatif 2 kekal. Benda ni kita ganti dengan huruf u je lah. Sebab tu jadi macam bawah ni. So negatif 2 u du. Du tu kekal lah. So dapat macam ni. Okay. So apa lagi? Kita masukkan sahaja ke dalam yang asal-asal punya tu. So jadi macam ni. Okay. Ingat balik asal dia tadi. Pula dah. Integral dx per dengan 3 tolak x dalam kurungan sec 4 minus x. Tu asalnya. So yang ini dah jadi, sekejap sepadam. Yang ini dah jadi, alamak dia lag ni. Tiga tolak x sec 4 minus x. Okay, yang ini dah jadi huruf u. Dx dah jadi negatif 2u du. Dan yang ini jadi 3 tolak x awak tu, awak tukar menjadi in terms of u. So 3 tolak, ingat balik tadi yang kita let u sama dengan sec 4 minus x. So kita nak jadikan x sebagai subjek pula. So kita akan dapat x sama dengan 4 minus u squared. Okay. So maksudnya 3 tolak, okay, yang x ni akan jadi 4 minus dalam kurungan sikit u kuasa 2. Gitu. Tu saya ulang So dx adalah negatif 2u du. Dekat sec 4 minus x ni adalah u lah. Dekat dalam sini 3 tolak x ni dia berubah menjadi 3 tolak 4 tolak u squared dalam kurungan tu. Gitu. So dalam working kita tu pastikan kita alert ataupun hati-hati dengan kurungan. So dia tak buat kurungan tu, takut nanti KKS tolak 1 Okay. So dekat sini pun ada kurungan ni. Ni nombor 4 ni bukan je tu. So kena hati-hati dari segi menulis tu. So akhirnya kita simplify lah benda tu. Dia akan jadi u boleh potong lah. So ini hilang. Sebab darab je boleh potong atas bawah je.
So tinggal negatif 2 sahaja dekat atas. Ini satu benda ni, tak lalat titik ni, saya padam lah titik tu. Okey. So dekat bawah, okey, 3 tolak dengan 4 dapat negatif 1. Negatif masuk ke dalam sini jadi positif U squared. So negatif 1 tambah U squared. Ataupun boleh tulis negatif 2 ke atas tu U square tolak 1 dekat bawah pun boleh juga. Okay. So dekat sini kita perasan dah apa yang kita akan buat ni. Sebenarnya dia hanyalah partial fraction. Okay, IBPF. So dekat sini kita akan buat partial fraction punya. IBFA pula, IBPF by partial fraction, integration by partial fraction. So bila kita buat partial fraction, kita kena ingat jenis-jenis faktor dekat bawah. So dekat sini dia jatuh dalam kategori non-repeated linear factor. Sebab kita boleh faktorkan dia punya faktor dia lain-lain, non-repeated, yang tidak berulang, non-repeated linear factor. So sebab satu negatif 1, yang satu lagi positif 1. So dia adalah non-repeated, tidak berulang. So semua step dia betul, tak ada masalah. Cari AB lah. So bila kita cakap tentang partial fraction, kena cari A dengan B lah. So semua betul dan ada proses dia. Okey. Dan kita dapat balik masukkan balik. Cuma kat sini macam ada typo sikit lah. Ni bahaya sangat ni. Dalam soalan asal dia bukan negatif 2, tak silap saya. Dia adalah positif 2 ni. Sudah. Dalam exam sebenar awak layak dapat TMS. Maksudnya tidak membaca soalan. Bahaya tu tidak membaca soalan tu. Sepatutnya positif 2. Jadi saya rasa dia bawa lah benda. Tu dah, dia dah silap banyak ni. Sini. Mana lagi? Sini. Okey. Cuma dalam jawapan dia tak efek mana, sebab disebabkan oleh ada modulus. Ni. Ada modulus sebab kita integrate nanti dapat ln modulus tu. So jawapan akhir dia tak efek. Tetapi dari segi markah hanya tu, saya takut daripada contohnya 6 markah dapat 2 je ataupun tak dapat langsung. Jadi tu yang bahaya tu, sebab dia dah dikategorikan sebagai TMS. Okey. So dari segi integration tak ada masalah. Dia ada tulis nasib baik dia ada tulis DX, so tak ada KKS tolak 1 lah. So dia okey lagi. So integration ada modulus. So modulus ni kena kekal ni. So di sini ada modulus. Selagi kita belum kira nilai dia apa, kekalkan modulus itu. Dalam kalkulator ada modulus. Cuba cari yang simbol ABS. Okay, ada dalam kalkulator awak yang jenis ni lah. Apa tu? Kelas Swiss 570EX tu, kalkulator tu ada modulus. So sini pun ada modulus. Okay, so kat sini simplify last kali. Dapatlah ln 2/3. Okay. Sekali lagi saya bagi tahu dalam jawapan dia ni, kenapa jawapan dia tak berubah, dia dapat jawapan yang betul sebab hanya kerana ada modulus ni. So bila ada modulus, dia positifkan semua sekali dekat dalam ni. Dia positifkan semua sekali dekat dalam tu lah. So sebab itu jawapan tidak dipengaruhi sangat. Jawapan akhir tu tidak dipengaruhi sangat lah.
Tapi kalau soalan yang tidak melibatkan ln, yang tak ada modulus ni, yang tidak melibatkan ln, confirm dia akan efek jawapan akhir. So hati-hati dengan arah apa ni, soalan asal dia. So dekat sini kalau kalau tengok sepatutnya kat sini 2 lah, sini pun 2, sini pun 2, sini pun 2. So akhir sekali okey, tak ada sangatlah isunya, benda tu je lah yang TMS tadi. Okey, so settle untuk set yang ketiga. Panas benda ni. Okey, so kita tengok set yang last sekali. Kalau okey, thumbs up lagi sekali. Okay, ada. Okey, so kita tengok soalan nombor 2, our last set 4. Okey, soalan dia kata use substitution. So kita jangan ubah apa yang dia bagi. Jangan ubah. So kalau dia bagi macam ni, jangan pula awak tukar. Sebab saya pernah tengok yang student adalah setengah student, dia buat apa tahu, dia guna formula dekat yang dia bagi dalam exam tu, dia tukar, dia guna double angle. Dia guna double angle. So dia buat apa? 1 tolak cos 2x divided by 2. Macam tu lah. Dia guna double angle. Saya kena check balik lah. Awak pun check lah dia punya formula double angle tu ada kat depan tu. Benda-benda tu lah dia guna. Maknanya dia ubah soalan tu. Jangan walaupun betul property identity tu betul, tapi jangan buat macam tu. Kalau dia suruh guna yang tu, kita kekalkanlah guna tu. Maksudnya kita just cari je du dx dia menggunakan cara biasa. So kita cari du dx dia. So du dx adalah 2 bawa ke depan. So kalau siapa yang tak nampak juga tu, u sama dengan sin x square tu, dia boleh buat macam ni. Dia buat square kat luar. Boleh supaya nampak. Dia adalah power rule. Bila power rule, untuk differentiate 2 turun depan, sin salin balik, power dia kurang 1. Okay. Dan jangan lupa dekat dalam kita differentiate juga. So sin differentiate jadi cos. So dekat belakang tu ada cos x. Okay. So 2 turun depan 2 turun depan macam ni, salin balik sin x, power dia dah jadi 1. 2 tolak 1, so power dia 1. And then jangan lupa darab dengan differentiate yang sebelah dalam. So cos x. So ada benda ni baru dapat tick. Saya tick kat sini, kena ada. Okay. So bila awak tengok kat sini 2 sin x cos x, ini double angle ni. Tengok dalam formula awak tu, rupanya dia hanyalah sin 2x. So dia tertinggal kat belakang ni ada dx. So dx ni kita bawa ke sana. So jangan lupa tulislah kat situ. So du adalah sama dengan sin 2x dx. Okay. Okay, dan benda tu ada dalam soalan asal. So sebab itulah kita guna substitution tu. So kat sini adalah du. So dekat sini soalan asal dia dah jadi u. So akan dapat macam ni. So eu du. Okay. Okay. Jangan tulis limit. Ni saya nak tekankan, kalau kita tukar huruf x menjadi huruf u dah sekarang ni, lebih selamat awak buat macam dia. Jangan tulis limit. Kalau awak tulis saja kosong dengan pi over 2, maka salah lah awak punya jawapan tu. Sebab sekarang ni dah in terms of u. So lebih selamat biar kosong lah. Biar tak payah tulis apa-apa. Biar kosong je. Kita integrate macam biasa. Bila substitute balik u in terms of x tu, jadi sin square x balik, barulah kita masukkan limit dia ni.
Kosong tulis, pi over 2 pun tulis. Bukan itu, sini, sorry. Lepas substitute balik. Substitute balik U kepada sin square X. Baru tulis kosong dengan pi over 2. Dekat sini jangan tulis kosong pi over 2. Kalau tak, dia akan tolak markah. Okay. So sini betul. Substitution dia ada buat. And then kita dapat show E tolak 1. Show ke soalan dia ni? Bukan show ni. Find the exact value. Okay. So dalam point tak boleh terima. Dalam point tak boleh terima. Mesti dalam bentuk exact value macam ni. Ada E, ada tolak 1. Ataupun negatif 1 tambah E. Bolehlah mana-mana. Okey, yang ke B. Okey, trapezoidal tu adalah benda biasa. Trapezoidal 4 markah. Standard lah. Cuma dekat sini jangan salah N. So N dia adalah 4. Ni betul. Okay, so ada H punya step, nak cari H ada, and then kita buat table. Okay, so kita buat table. X kosong dia tulis lah sepatutnya. X kosong. Patut X1 adalah pi 8. X2 adalah pi per 4. X3 adalah 3 pi per 8. Dan yang terakhir sekali pi lah, pi over 2 lah yang last tu. Pi over 2. Okay, so make sure yang ni dengan yang last ni dia adalah daripada nilai integral tu, 0 hingga pi over 2. So benda ni dia duduk kat sini. Benda ni starting dia. Pastikan sama lah nombor-nombor tu. Okay, ni kena tulis ni. Jangan tulis X0, 1, 2, 3, 4 gini je. Kena tulis nilai-nilai dia tu. Kena tulis tu. Tambah je. Awak tambah step dia je. Kan dia tu adalah step dia. So tambah step pi per 8. Tambah lagi pi per 8. Sebab step kita dah kira dah awal-awal tadi tu. So setiap tu tambah pi per 8. Tambah pi per 8. Okay. Okay. Baik. So dalam table minimum 5 decimal places. So kat sini tak ada masalah. Substitution ada dan dapat final answer in 3 decimal places. As the same as what the question asks. Sekejap saya cek balik. 3 decimal places. So alhamdulillah dia dapat. So kena hati-hati, ni kena buat benda ni kena ada tulis. Habis trapezoidal rule, and then our final question 3 section set 4 ni lah. So dekat sini adalah sama je benda. Saya rasa awak pun dah biasa nampak je yang banyak faktor-faktor kat bawah denominator tu. Dekat denominator dia tu confirm partial fraction. So dekat sini dia bagi clue tu, penting sangat tu. Untunglah kalau dia dah bagi question siap-siap, kita just nak simplify sajalah. So dia samakan penyebut ataupun apa-apa teknik tak kisah, ada dia tulis kat sini ada 1 mark Okay. Ada orang dia siap-siap tulis macam ni, tak apa. A 2x tolak 1, B 2x tolak 1, x tambah 1, C x tambah 1. Ada orang dia buat macam ni. So tak ada masalah. Dia dah buang yang denominator kat bawah tu pun tak ada masalah sangat. So okey je.
Okay. So yang lain tu cari je lah nilai A, B, C tu. So C dia betul, A dia betul, B dia betul. Okay, yang ni dah biasa sangat buat ni. So A, B, C dia semua betul. Masukkan balik dalam ni. Ni bila nak masukkan balik ni sangat penting supaya kita tak pening lah. Bagi yang dah okey, alhamdulillah okey. Bagi yang pening tu, bagi yang pening tu sebenarnya cuba jangan pening sangat dengan cara kita asingkan. Betul, dengan cara kita asingkan. Kalau ikut cara dia buat ni, dia terus integrate dia tak apa. Bagi orang yang dah expert tak apalah. Tapi kalau tak nak pening, constant tu kita biar kat luar. So 4/9 integrate 1/x plus 1 dx plus 10/9 keluarkan awal-awal supaya kita tak pening. Nanti nak integrate tu tak pening sangat lah. 2/3 integrate 1/. 1/, tu naikkan terus. Saya buat 1/, dulu. Gitu. Okay. So kat sini baru nampak 1/x plus something 1/2x plus something ataupun minus something. Dia adalah ln. Okay. Tapi yang ni jangan pula 1/, ni jadi ln. Untuk peringatan kita lah, kalau x itu kuasanya 1 sahaja baru dia akan jadi ln. X ini kuasa 1 boleh jadi ln. Tetapi dekat sini X nya bukan kuasa 1, X nya kuasa 2. Ni kuadratik kalau expand ni. So dia tak boleh jadi ln. So kat sinilah datang beza dengan yang kat depan-depan tadi tu. So kat sini kebiasaannya kita akan letak dia ke atas dulu, supaya kita tak keliru nanti nak integrate dia. Naikkan ke atas, power jadi negatif. Biar dalam keadaan begini, sebab dia tak boleh jadi ln ni. So kita akan guna power rule macam biasa. Okay, baik. So dekat situ so baru dapat macam ni. Okay, 4/9 ln. Okay, modulus kena ada, x tambah 1. Okay, tambah dengan 10/9 ln. Hati-hati sikit, yang ini kena ada modulus. Terlepas dah ni. Okay, terlepas pandang ni ada modulus. Lepas tu kenapa per dengan 2 lagi? Sebab jangan lupa kita differentiate sebelah dalam kat bawah tu. Ni kita differentiate sebelah ni. Kita jadikan dia ln. So ln 2x minus 1 modulus kan. So kita jangan lupa kena differentiate sebelah bawah tu, iaitu 2x differentiate jadi 2 lah. Gitu. Okay. So kat situ ada sebab tu ada 2 kat bawah ni. Okay, tambah dengan dekat belakang tu, betul lah dia buat ni. Saya tak detail lah, ni senang je. Ni yang SPM punya konsep je. Okay. So simplify dapatlah macam ni. So jangan lupa ni yang silap sikit ni, sebab saya tengok tak ada modulus kat sini ni. Sini betul ada ni. So kalau begini ni nanti dia akan tolak ni. KGS tolak 1. Walaupun benda tu kecil, tetapi dia salah gitu. Walaupun benda tu awak nampak kecil, tapi dia tetap salah sebab tak ada modulus. Kalau yang application boleh buka modulus, tak ada masalah. Sebab kalau application kita bercerita tentang semua nilai yang positif. Nama pun application dalam kehidupan contohnya populasi ke, semua nilai positif. Populasi mana boleh negatif, sebab tu dia boleh buka modulus untuk application. Okay, baik. Untuk A habis. Untuk B, okay, untuk B yang A tadi hence tu habis dah, kita dah cover dah tu. Okay, untuk B show. Okay, show. Okay, so ini adalah IBP. So IBP kita ingat macam tadilah,
low pad tadi tu. Okay, so U adalah ln X. So ini adalah diutamakan menjadi huruf U. So U adalah ln X. So du dx adalah 1 over X. So dv adalah 1 dx ataupun dx. So v adalah X. Okay, so masukkan dalam formula, simplify sikit. So X dengan X boleh potong. So integrate 1 dx, jawapan dia dapat X kat sini. So betul lah, plus C. Okay, tu first part soalan B. Second part untuk B, evaluate. So ada limit hence kan. Ingat perkataan hence maksudnya kita akan guna result yang sebelum ni. Kalau awak tak buat ni, kalau awak tak buat benda ni kosong, tak ada apa-apa ni, awak tak buat langsung, tapi awak buat soalan yang hence tu, memang tak ada markah. Memang tak ada markah walaupun betul soalan yang hence ni yang awak buat ni. Jadi kena ingat ini kena buat dulu, show dulu, barulah boleh terima markah untuk next yang soalan ada hence tu. Okay, so dekat sini samalah, kita akan integrate. Okay, kita akan integrate tu menggunakan IBP, samalah macam tadi lah. So low pad sama jugalah, kita akan utamakan ln square sebagai U. So nilai yang selain daripada tu ada nombor kat depan ni, nombor 1 lah. So 1 dx adalah dv. Sebetul dia buat. Okay, so benda tu biasa dah tu. So masukkan dalam formula. Okay, UV tolak dengan integral VDU. Okay, masuk dalam formula. Lepas tu yang ni sebab tu dia kata hence tadi, kita akan guna result yang sebelum. So yang ni kalau awak perasan, dia adalah X ln X tolak dengan X tadi. Benda ni. So kita guna kat sini lah. Kita dah guna apa yang kita dapat sebelum ni, masukkan kat sini. Okay, so evaluated from 1 to E. Okay, so we just substitute X with E, and next kita subtract dengan 1 pula lah. Okay, so gantikan tolak semua tu, dah benda yang dah memang biasa kena ada, substitute, and then finally kita kena dapat E tolak 2. So dia nak in terms of E. Soalan kata in terms of E. Okay, so itu saja. Ada masalah?